Macam mana kita nak daftar akaun emas Mega secara online? Untuk mendaftar, kita kena buat melalui website Maybank to You. Log masuk ke akaun Maybank to You dan pergi ke bahagian menu dan pilih Apply. Pada tab Account ataupun Investment, pilih Maybank Islamic Gold Account I. Seterusnya, semak dan edit maklumat diri sekiranya ada perubahan. Lengkapkan pula maklumat pekerjaan seperti jenis pekerjaan dan berapa gaji bulanan. Lepas tu, lengkapkan maklumat akaun dan funding. Akhir sekali, baca dan tik pada bahagian pengesahan dan tekan butang Save and Net. Selepas berjaya buka akaun Mega, kita perlu aktifkan akaun dengan membuat pembelian emas pertama minimum RM10. Hanya perlu masukkan berapa amount yang kita nak beli dan tekan butang Calculate. Akhir sekali, tekan butang Invest Now dan selesai. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kalau korang nak dapatkan lebih banyak video berkaitan dengan Maybank, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.